alright ke tak alright pagi ni. Sebab sekarang aku dah siapkan suara tu, dah boleh jalan dah. Tapi diorang tak tahu lagi yang suara tu aku dah hidupkan. Aku tinggalkan job tu untuk diorang settlekan lah. Nanti diorang akan buat lah macam mana, pandailah diorang buat. Sebab aku ada benda yang aku nak buat lepas ni, akan tunjuk dekat Pak Long lah. Aku ada call dia pagi tadi, jadi layan lah. Aduh, pagi-pagi Afiq dah bagi cuti New Year ni, ajak pergi bengkel pula. Tak tahu lah sebab apa. Ni pasal projek Wira kot. Tak apa lah, kita tengok ajak pergi apa yang dia nak tunjuk. Jom kita pergi. Assalamualaikum. Alright ke? Kena kacau ke pagi? Apa pagi call ajak kita bengkel cuti kot. Ni lah peluang cuti ni, saja kacau. Dia macam ni. Macam mana? Wira macam mana? Wira pula Iswara. Okey, dia macam ni. Kereta tu macam ni. Kereta tu semua dah siap lah. Macam kita tahu lah proses Betul? Boleh tapi sekarang ni saja je. Nak ajak sambil-sambil kita breakfast nak tunjuk barang baru. Ni apa pula? Aduh, Iswara pun tak settle yang ni saja je nak ajak pergi try, baru beli ni. Serius? Beli lagi? Beli. Ni ini dah keberapa dah beli? Yang ni tahu, yang ni kita nak buat projek ni lah. Nak buat macam show. Macam-macam lagi. Bukan nak buat travel bukan kereta ni? Dia boleh travel ke? Tapi kita ada benda lain yang nak buat nanti. Nanti kita ada yang benda yang nak tunjuk. Okey. Ni kita sekilas lalu. Sempit rasa macam kita kena keluar kan? Bawa keluar? Sekejap. Ni mesti Palong orang pertama tengok. Turbo ke? Tak, ni LA je. Mantap. Okey, bawa keluar. Keadaan dia. Ni, tak pasang lagi ni. Tu lah. Dia macam ni. Kereta ni memang tengah proses sebab datang ni pun memang keadaan tengah tak siap lagi. Tapi memang nak siapkan lah sebab asalnya buka ni sebab cermin saru tu dia crash sikit. Oh ya ke? Hujan masuk. Tengok enjin macam mana okey? Enjin okey. Oi, purple bai. Ini sebab dah air tu adalah masalah air semua. Dekat video-video sebelum ni Afiq ada buat. Jadi semua dalam ni dah okey atau nak dah tak ada apa dah. Cuma okey, yang sini tak nak kacau. Okey. Sini tak nak kacau. Kereta ni okey. Misi kita brake, Afiq dah buat lah semua. Dah buat lah. Brake. Lepas tu sekarang ni tinggal atap lah. Atas saru. lah. Saru. Lepas tu biasalah sebab Iswara pun kita nak buat jalan jauh semua. Tapi kereta ni satu untuk kereta suka-suka. Kereta untuk itulah, untuk nak buat show ke apa kan. Tu saja. Kereta ni lah nak buat show. Okay. Sebab kereta gini tak ramai orang main. Jadinya saja nak buat ni. Ni kita pasang jap, lepas tu kita pergi try. Kasih merasa. Pergi breakfast lah pakai kereta ni. Boleh. Nampak. Betul lah, nak ajak try kereta ni ya. Nak kasih merasa. Paling ingat Iswara. Projek Iswara tu ni kena tunggu lah. Lagi Kereta ni sebab Pak Long datang ni memang keadaan memang tak siap, tak sempat siap. Bukan tak sempat siap, yang lain semua siap lah. Sebab sebelum ni dah bawa semua dah okey. Tapi bila hujan je kantai. Kan musim-musim hujan ni, dia air keluar sini. Sebab ni pakai sarung tapi cermin dia crash sini. Crash sini, lepas tu buka cermin nak ganti yang lain. Tapi tergendala sebab kita projek suara lagi. Tapi okey tak apa, yang ni ke tepi. Ni bukan projek mem lah. Santai-santai suka. Santai suka. Tapi ni kereta nak buat show ke. Siapa nak tengok kereta ni siap nanti, korang kena stay tune. Kepuasan main kereta. Kereta ni sebab nak kasih rasa feel. Sebab Pak Long ni biasa bawa kereta yang biasa-biasa. Maksudnya kereta standard. Nak kasih rasa kereta ni tak apa, letak belakang sebab benda ni tak pasang lagi. Letak belakang. Nak kasih rasa kick tu. Maksudnya wayar tu, ni wayar lampu tu. Tak shot kan? Tak shot. Kencung lah. Tak ada. Dia pasal ikon. Tapi sejuk tak? Semua elok ni. Ni kalau nak bawa jalan jauh ni, lepas. Cakap pergi mana? Lepas kan? Tak ada masalah rotate pun ada. Semua dah siap lah kereta ni. Cuma keadaan body lah kita kena prepare. Touch-up lagi lah. Touch-up kan. Luaran semua tak okey, dalaman okey. Ni kereta ni jadi Afiq tak ada lah tunjuk, tak bagi tahu siapa. Kira Pak Long ni antara
Orang terawal jugalah yang tahu. Sebab saja nak tunjuk hari ni, saja nak tunjuk kereta ni lah. Suara tu memang dah tak ada apa dah. Tunggu lah. So nanti maybe ada tugas lah Habib bagi. waduh, tugas apa pula suara. Dia tugas simple-simple je. Tapi nantilah. Hari ni kita layan ni dulu. Layan kereta ni dulu ya. Hei, Share tu. Tengok RPM kereta ni, kalau kereta biasa ada RPM macam biasa lah. RPM ni pergi ke 6 dia akan ada VVA buka. Dia macam VTEC lah. Dia macam VTEC. Dia macam pop. Tapi dia 2 kali. Cuma yang ni dah setting untuk sekali lah. Sebab dah pakai management semua kan. Nampak je macam ni. tapi laju lah. Tak ada lah laju, tapi sedap lah. Untuk kita ni macam kepuasan orang muda. Tapi benda-benda simple gini lah. Sebab nak buat show, nak buat cantik. Bukan kereta daily hari-hari, tapi nak bawa hari-hari pun boleh. Tak ada masalah. Cuma jarang kita pakai lah. Sebab kereta ni keadaan tak sesuai sangat atas jalan raya lah. Sebab kelas keras. Berapa cc kereta ni? 1.6 lah. 1.6. Sudah. Dah rasa ya. Cuaca agak mendung. So untuk siapkan atas ni berapa lama ambil masa? Ni 2 jam 3 jam lah dah siap. Sekarang ni kita nak test performance je lah. Nak perform kasi Pak Long rasa kereta ni. Minyak kuat makan kereta ni? Minyak kuat sikit lah. Oh ya. Kalau full tank berapa ringgit penuh? Last isi 85 berapa liter Full tank? Full tank. Itu kosong betul lah, kosong betul. 28 liter lah, 28-30 liter gitulah. Lebih kurang lah, lebih. Okay, kalau jalan jauh sedap lah. Jalan jauh untuk performance sedap ke. Cuma jalan sedap je. Kalau macam highway tekan ke apa semua sedap lah. Cuma kereta ni kalau sesuai, kalau kita nak buat show nanti nak masuk event-event mana ke cat balik semua buat untuk show je. Engine dia tu dah tukar. Ini apa nama? Caliper brake dah tukar. Ini dah hujan lah. Apa? Model kereta ni? Sentra ni, model Sentra B13. Nissan Sentra. Tapi body part ni, kalau tengok ni body part dah modified ni. Modified Jepun. Kalau biasa orang panggil modified Tsuru. Dia punya exhaust dia mantap lah. Mantap lah. Itu baru. Seriau ke? Tengok RPM dia. Dia biasa kalau kita tarik kereta biasa, dia akan static. Dia akan static. Yang ni RPM 6, dia akan bunyi satu bunyi pop. Dia akan menjerit. Dia tambah power. Tengok RPM sampai 6. Dia rasa kick tu sedap lah. Bunyi prek dia tu. Ni jalan kosong jalan kawasan memang tak ada kereta, bukan jalan raya line putih tu lah. Ni kawasan industri. Terkejut abang. Alhamdulillah. Dia tengok RPM 6. RPM 6. Tengok sini. Tengok satu bunyi kick dia. Dia memang sampai 6 dia bunyi macam tu. Dia bunyi 6 lah, dia pop. Dia ada bunyi. Mantap. Pakai gear? Pakai gear 2. Gear 2. Tapi duduk sebelah ni takut. Habis bawa memang lah sedap. Duduk sebelah ni. Cuak ke? Okey, macam mana? Memang serau kereta ni. Rasa macam tekan brake tak jumpa. Duduk sebelah. Jadi semua benda kecil lah. Kecil. Kereta ni tak ada benda pun. Kita nak buat fun-fun je lah. Tapi bukan kita berlumba atas jalan lah. Maksudnya bukan kita lumba ramah tak. Bukan. Kita ni suka-suka sebab kawasan kita buat, kita test ni semua kawasan yang
tak ada kereta Tak ada semua orang. lah. Sebab ini Sebab saya ni hari cuti kan. ni kita nak test pick-up dia je lah. Tapi benda lain tu je lah. Nanti kita nak buat show. Afi nak buat macam bawa show showroom auto show. Ini semua nak cat balik. Asal dia warna kuning? Dia asyik warna kuning. Lepas tu dah cat, dah pecah tu, yang tu je lah. Buat balik body dia. Sebab body semua dah tegak. Rim dah tukar semua. Tapi semua ni buat ekonomi punya. Maksudnya barang semua pakai balik. Cat, rim, cat semua. Tak ada pun macam kos-kos yang Tapi yang penting atas ni lah. habis lah. Tu je lah, tak ada benda dah. Rasa kita inilah nak tunjukkan genre baru. Selepas suara tu ini kita akan main. Boleh insyaAllah. Suara tu kita pergi jauh. Kita buat kasi jadi. Katakan kita pergi mana-mana tak cukup budak. Boleh bawa kereta ni. Kita tak payah pakai kereta baru, semua pakai kereta lama. Jadinya korang kena tengok lah kalau aku nak buat proses-proses benda ni Yeah. kena tunggu akan datang. Apa-apa, gerak lu. Lepas tu dia orang pun tak tahu pergi mana. Cuma aku cakap bawa lah baju spare ke